Kita ada ready stock untuk Proton S70 Premium warna putih. Kita nak bagi diskaun RM6,500 untuk Proton S70 dan diskaun rebate RM6,500 ni akan automatik jadi sebagai down payment. Untuk customer yang tak nak keluar duit langsung, kita submit loan, kita rimak pada bank, customer bayar RM6,500 down payment. Tapi customer tak payah keluar duit langsung. Itu untung dia untuk diskaun terkini bulan ni. Proton S70 datang dengan kekuatan enjin 1.5 turbo. Dia punya horsepower 148 horsepower dan torque dia sangat tinggi, 226 Nm torque. Kebiasaannya untuk kereta ni kita nak tahu indikator power tak power enjin dia, pick up tak pick up enjin dia, kita tengok torque dia atas 200, maksudnya pick up lah kereta tu. Tekan sikit memang hanjut sedap punya. Untuk Proton S70 ni, Proton dah declare ia dalam kategori segmen sedan segmen C. So kalau kita sebut pasal segmen C, sama segmen dengan pesaingnya Honda Civic. Okay, boleh lihat untuk Honda Civic pun dari segi performance engine 1.5 turbo juga, horsepower, torque dia hampir sama atas 200 Nm torque. Cuma di situ kita boleh lihat Honda Civic ni dia punya torque dan horsepower ada lebih sikit berbanding Proton S70. Tapi kalau kita tengok perbezaan harga, dia punya lebihnya pada aspek harga tu sangat ketara lah untuk Honda Civic berbanding Proton S70. Okay, untuk Proton S70 ni dia rebash daripada Geely dan Volvo, dia masuk ke Malaysia, cukai import tak perlu bayar. That's why harga dia sangatlah mampu milik. Dan ini pula perbezaan dari segi size untuk Honda Civic berbanding Proton S70. Okay, dari segi performance engine, dari segi size hampir sama sahaja untuk Proton S70 dan juga Honda Civic. Okay. Kalau kita bincang dari segi harga, sebenarnya harga Proton S70 ni dalam lingkungan harga untuk pesaing dari segmen brand lain iaitu Honda City dan juga Toyota Vios. Honda City dan Toyota Vios dalam segmen B, sedan. Okey, Proton S70 segmen C. Tetapi kalau kita bincang dari segi harga, sebenarnya Proton S70 ni hampir sama harga dengan Honda City dan Toyota Vios daripada segmen B. Tetapi kalau kita bincang daripada segi performance engine, memang Proton S70 lagi power lah. Proton S70 1.5 turbo, Honda City 1.5 tak ada turbo, Toyota Vios 1.5 tak ada turbo. Dan dari segi perbezaan horsepower dan juga torque, okay, untuk torque ni macam saya kata di awal tadi, kebiasaannya kalau kita nak sukat pick up tak pick up engine dia, performance dia, kalau kereta yang torque dia atas 200 Nm torque ke atas, insyaAllah memang padu. Dan dari segi size, ini perbezaan dari segi size untuk Proton S70, Honda City dan Toyota Vios. Dan dari segi size pun memang Proton S70 lebih besar lah. Sebab apa? Dia kategori kelas sedan segmen C, sama dengan Honda Civic, sedan segmen C. Untuk Toyota Vios, Honda City, sedan segmen B. Jadi disebabkan itu, untuk anda customer-customer di luar sana yang sedang survey-survey untuk membeli kereta sedan, kereta yang bonet besar, bajet anda gaji 3,000 plus ataupun 4,000 plus gaji anda, bajet bayaran bulanan untuk kereta yang harga bulanan bawah RM1,000, untuk kereta yang harga lingkungan RM70,000 ke RM90,000, mungkin anda tengah survey-survey Honda City, Toyota Vios atau Proton S70 lah. Kalau anda pentingkan performance engine dan size yang lebih besar, so Proton S70 lah pilihannya. Pakai zero deposit, zero bayaran muka, kereta Proton mampu milik untuk anda. Dengar sini semua rakyat Malaysia, tawaran ini istimewa untuk anda semua. Booking fee percuma, anda tak perlu bayar. Urusan proses submit loan juga ia percuma. Itu pun anda tak perlu bayar, memang terbaik. Dan ada banyak lagi tawaran yang menarik.